Okey, seterusnya kita pergi kepada constructional features of SCIM dengan WRIM. Okey, kalau kita tengok setiap motor dia datang dengan rotor dan stator. Kalau rotor dia refer kepada mana? Rotor dia akan refer kepada part yang rotate lah. Nampak tak? Stator yang mana? Stator yang mana tersambung kepada base. This is your base. Kalau kita lukis secara satu dimension ni. So, yang ni adalah part rotor. Yang ni adalah part stator. Frame, base, stator. Shaft dengan internal construction adalah rotor. So, this is your rotor part. This is your stator part. Nampak tak? Yang lain tu adalah dia punya komponen lah. Fan blade, bearing kat sini. Dia punya cap belakang. Dia punya cap depan yang ni. So, ni adalah komponen-komponen yang melengkapi motor tersebut. Yang part utama adalah stator dengan rotor. Stator dengan rotor. Dan juga untuk stator ni ada winding. Macam saya beritahu tu. Winding ada dua jenis. Satu jenis delta, satu jenis Y. Dekat incoming ni, kalau incoming ni, wire ni, kalau single phase ataupun DC, kita ada positif negatif. Kalau 3 phase, kita ada 3 wire. Apa maksud 3 wire? Red, yellow, blue. Ataupun kita akan ada 4 wire masuk. You tengoklah motor you. Biasanya ada 4 wire ke, 3 wire ke. Dan ada motor yang kita boleh reconnect sama ada 4 ataupun 3 wire. So, connection sama ada dalam bentuk Y ataupun delta. Kita boleh reconstruct dekat motor tu sendiri. Dalam lab nanti akan buat. How to reconstruct this motor to be Y or delta connection. Nampak tak? Yang basic tentang 3-phase system Y dengan delta, saya dah share video pertama dulu ni. So, you boleh tengok balik. Apa beza antara Y dengan delta system ni? Okey, dia ada delta dan juga star. Kan? Okey, then untuk rotor kita ada dua type of core ataupun rotor construction lah. Sama ada WRM atau SI ataupun S squirrel cage ataupun wound type. Bahagian ni. Ni, rotor ni sama ada squirrel cage ataupun wound type. Wound type ni banyak coil lah dalam ni. Sambung keluar. Coil banyak. Satu pole, satu coil. Dua pole, dua coil. Sorry, satu pole, dua coil. Ataupun satu coil dia duduk kiri kanan lah. Membentuk pole kan. Satu kutub akan membentuk north and south. Kan. So, kita ada dua pole. Ataupun 4 pole. North and south. Kan. Sama ada kita pakai medan magnet atau kita pakai coil untuk membentuk medan magnet ni. Yang ni sambung ke punca lah. VF lah. Positif, negatif kan. Sama ada pakai wound type yang ni. Ataupun kita pakai squirrel cage punya construction. Squirrel cage ni. Dia punya construction macam ni. Kita ada bar, conductor bar ni. Aluminium kah? Copper kah? Komposit kah? Asalkan dia adalah konduktor. So, ni shaft you. So, yang ni tak perlu disambung ke mana-mana source. Sebab dia akan induce the current dalam ni oleh rotating armature. Kemudian dia akan menghasilkan magnet-magnet. Magnet-magnet ni beroperasi seperti mana magnet juga. Dan dia akan follow dalam you punya rotating magnetic field tu dengan a few slip values lah. Okay, macam tu. Okey, beza antara squirrel cage dengan wound type. Apa bezanya? Dah sebenarnya kat sini. Boleh baca lah. Di sini bezanya. Wound type kita ada 3 phase. Memang semua 3 phase lah. Yang mana biasanya kita connect dalam bentuk Y. End of the 3 phase rotor wire tersambung kepada shaft. Tersambung kepada source. Macam saya beritahu tadi lah. Kita ada wound type. Yang mana dalam core tu sendiri, dalam core ni, dalam ni kan, kita ada
coil yang berbentuk dia punya magnetic field untuk berfungsi sebagai magnet ataupun magnetic field lah. Ni disambung macam ni. So, yang ni sambung ke luar source. Yang ni pula masuk ni, rotate pergi ke belah sana dan keluar balik. So, positif dan negatif. Wound type lah. Kalau ini 4 pole lah. 4 pole punya construction. The end of 3 rotor wire ni, connected slip ring. Dia ada slip ring. Dan slip ring ni sambung ke positif, negatif. Ataupun sambung ke AC lah sebenarnya. Slip ring ni. Sebab apa? Yang ni rotate. Dia nak rotate. So, dia kena ada ring lah. Untuk dia macam brush kan. Tapi ni slip ring. Kalau brush tu dia akan maintain. Kalau positif, tetap positif. Negatif, tetap negatif. Kalau yang ni AC ni, dia nak maintain connection kepada AC source. So, this is AC source. Sorry. Nak maintain kepada DC. Yang ni DC. Kalau field DC lah. Kalau field DC. Kalau you punya rotating adalah rotor maintain kepada AC lah. Kita akan tengok balik nanti. Adakah dia rotating field ataupun rotating armature. Okay, resistor or power supplies are connected to the slip ring through brush to reduce the starting current and speed control. Dekat ni dia ada construction of satu R resistor lah. Starting resistor lah. Okay, ini adalah construction untuk wound type. Construction untuk squirrel cage. Dia ada laminated iron dengan laminated iron yang dalam tu lah. Core ni dia duduk dekat ni core belah. Ni adalah you punya conductor. Yang ni core you. Ni core. Sorry lagging. Yang ni ada laminated iron. Sebab dia kena, kalau ni dia wound dekat core juga. Dekat apa? Dekat laminated iron juga. Yang ni pun sama. Dia zoom pula dah. Apa dia zoom pula? Sorry, abaikan tadi. Dia terlalu zoom. Okay, untuk squirrel cage, dia ada laminated iron with slot mounted on the shaft. Shaft kat tengah lah. Kemudian aluminium bar molded. Sebab aluminium ni kita akan hasilkan dia punya construction tu. Kita buat dia punya ni shaft lah. Ni shaft. Kita buat core ni dulu. Laminated iron. Laminated semua ni. Kemudian baru kita bubuh aluminium bar. Dimoldkan di atas permukaan. Keliling lah, keliling. Keliling ni. Keliling. Dia bentuk dia rangkai je lah. Dalam page seterusnya lah. Kemudian yang ni sambung kepada 2 end ring. Yang ni 1 ring. Belakang 1 ring lah. Mana semua tu berbentuk seperti mana dia macam tangga lah. Tangga ni. Yang ni ada dia punya aluminium conductor bar. Yang tangga kan. Semua ada ni. Kemudian yang ni dibengkokkan sambung ke sini. Yang ni pun dibengkokkan sambung ke sini. Sambung ke sini. So jadi macam tangga bulat lah. Fins are placed. The bar slanted. Bar ni disengitkan lah. Untuk reduce audible noise. Dia nak reduce clogging lah. Kalau you buat straight dia akan lekat. So dia akan slanted. Kemudian dekat hujung ni diletakkan fin ataupun macam kipas untuk menyejukkan you punya motor bila dia berputar. So most motor use squirrel cage this kind of construction because robustness dan juga less maintenance compare kepada rotor type tadi yang perlu ada slip ring dengan brush. Dekat dalam lab dia ada ini slot ini yang kita dah buka disassemble untuk you nak refer macam mana dia punya hinaan dia.